Kalau korang terperasan, Toyota Veloz pun ada ambient light dekat dalam. Jom ikut tunjukkan. Tengok video ni sampai habis. Buka pintu je dah boleh nampak. Okay, dia ada ambient light dekat tepi pintu sini. Tengah-tengah sini pun ada, sebelah kanan, kiri. Belah passenger pun ada juga ambient light. Yang ni bila kita bawa kereta, memang dia akan menyala lah. Tanda tak boleh tutup. And then dia satu colour sahaja, warna biru. Lepas tu kalau kita bawa malam, yang biasa kita risau tu, kita tak nampak pattern-pattern yang dekat sini. Tapi nya, bila perasan, dia pun ada lampu juga. Tapi dia bukan lampu lah, dia macam reflect light. So kalau malam pun boleh nampak juga. Kereta ni sangat sesuai dengan mana yang ada family, nak bawa ramai untuk jalan-jalan. Boleh muat satu kereta dengan 7 orang. Ambil lah Veloz ni. Ataupun kalau you orang ada nak bawa barang yang besar kan selalunya, so ambil ni pun boleh. Sebab si belakang dia boleh turunkan jadi rata. You boleh letakkan barang-barang dekat belakang. Berminat dengan Veloz, nak dapatkan Veloz, Roger Wico sahaja sedia membantu dapatkan kereta secepat mungkin. Tak kisah you dekat area mana, Wico pun boleh hantarkan kereta dekat kawasan yang terdekat. Okay, itu sahaja. Bye.